Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan pakcik ni ada beberapa alat untuk seduh kopi. Ni ada grinder Mischief. Ini tak jual. Ini ada grinder OEM 6 mata. Ini pakcik ada bawa masuk. Yang ni ada grinder 5 mata, tapi sebenarnya grinder ni pakai bateri untuk ini. Ni boleh apa nama ni, grind auto. Ada ini, dia punya pengisar juga. Lepas tu ni portable espresso maker. Espresso maker ni ada dia punya stand, kopi kat bawah ni. Ni dia bagi temper dia. Macam dah buat dalam 2-3 video tu. Ni ada kopi, tapi tak ada timbang. Itu nak cerita. Tak ada timbang tak apa. Kita unboxing satu produk. Yang ni bukan produk kopi-kopi OEM, tapi kita nak kenalkan dekat kawan-kawan. Masuk tapi kena cukai dah. Ya. Ni portable dosing cup dan espresso. Okey, kita tengok. Coffee dosing cup KC232. Ni apa ni? Ini dosing cup yang boleh letak pada grinder, apa dipanggil tu, grinder normal kita, ataupun dosing cup untuk untuk letak bin. Tapi keistimewaan yang ini, dosing cup ni dia boleh jadi penimbang. Ada charger, ada bateri, ada charger ni. Muat tak bawah ni? Muat. Kalau muat bawah ni, dia boleh juga jadi cup untuk espresso. Apa yang dia tengok? Kita baca dulu ni. Cabut-cabut kan salah. Simple je. Ni apa? Dia punya tu je, tak apa, biarkanlah. Remove before use. Ni untuk ditimbang tu kan. Okey, bawah ni dia ada on off. Ada on. Dia ada ounce, ada ml, ada gram. Kosong gram. Okey, macam ni. Tekan kat sini, boleh tukar. Ounce.
Ha. Gram ml. Okey. Kita nak pakai gram. Kita test. Asingkan dia dulu. Kita test kosong. Gram. Itu dia main 8 gram. 14 main 25 18 gram. Buang sikit. 16. Itu lebih lah pula. Ya. Ni 18 gram. Kita test pakai grinder ni lah. Pakai grinder ni. Nah, 18 gram 6. Kosong boleh tak? Kosong boleh. Okey. Lambat sikit lah. Okay, itu air lah. Ini asingkan. Air panas. Okey, ini ni dressing cup ni. Sini ada dia punya charger kat tepi ni. Oh, kalau dua. Maksimum 500 gram. Okey. Dia dari 3 gram out dengan impact. Dia punya kata dia punya selisih dia 0.05 gram sampai 0.1 gram. 0.1. Buku pendek lah macam nak buat ni. Nanti kena tengok je. Ini kan kita beli satu. Malah getah macam ni. Kemudian yang tadi ni dia tak bagi, kepalanya tak bagi, dia bagi cara ini je, dia bagi apa nama kabel je di sini. Macam ni. Okey.
Okay, ni pun dah siap. Dah siap, dia mati sendiri tau. Dah siap, tak ada benda, dia mati sendiri. Buka kepalanya. Gram tadi kan? Gram kan? Tengok. Gram kosong, kita tengok. Berapa? 18. 6. Okey. Sekarang ni dah selesai. Kita masukkan ke espresso maker ni. Espresso maker ni. Espresso maker ni dia bagi. Dia bagi dia punya apa dia panggil tu, kepala. Ni. Alah, ring. Tapi ini 58 untuk letak dekat foto-foto yang 58 ni 51. 6 juga. Tak apa. Boleh. Ada berapa bilion? Kosong. Okey. Ni. Okey. Sini cup dia. Cup untuk ni. Sini. Letak atas. Ni boleh letak maksimum 70. Ni kita nak letak apa ni? Kita letak dalam ni kita pakai gram juga kita pakai gram juga lah. Kita pakai gram juga. Kita masukkan 70 ml. 70 ml. Okey. Tutup ni. Kita cas dia, kita kena letak, nak bagi panas balik kita dah ambil air dia agak lama. Kita bagi panas, tak tekan satu-satu lama-lama. Okey, kita tengok kat mana dia punya lampu. Lampu dia dekat tengah tu, maksud dia dalam 70 ml dia punya. Gitu. 30 ml. Dia biasa kalau tu dalam 2 minit lah kalau dah pakai. Tapi kalau pakai panas, dia boleh direct. Kita boleh direct brew. Tak perlu kita panaskan lagi. Ni saja nak tunjuk capability mesin ni. Okey, nak cerita pasal ni. Pasal apa dipanggil tu, dosing cup ni. Siapa yang pre-order awal, harga dia 150. Kan? 150 satu. Tapi yang ini bukan ni lah, maksudnya lepas 10 unit pertama ni Pakcik tak boleh bagi harga 150, kena harga 200, paling kurang 200. Jadi siapa nak sampai mungkin 10 unit pertama, jangan kira yang dah lepas, yang ada orang dah order 5 unit nanti dulu, itu dapat harga lama 150 sampai campur 10 lagi, yang itu harga 150 lagi. Lepas daripada itu tak boleh, sebab banyak sangat cukai nak kena bayar. FedEx pun shipping, FedEx pun kena cukai, shipping lagi. Sekarang ni masalah bawa mesin daripada China ni adalah masalah shipping. Shipping dia terlalu tinggi. Lagi-lagi kalau bawa satu memang tak baloi lah. Bawa banyak macam ni pun tak boleh, harga yang ditawarkan tu tak kena juga. Okay. Dia dah nak masak. Dia kalau sampai habis tu penuh warna tu, dia dah masak dah tu. Mesin ni pakcik ada lagi. Mesin ni macam tu juga. Mesin ni mesin saja ni, tak termasuk grinder. Okey, cerita pasal grinder dulu. Grinder ni tak banyak, ada lagi 2 atau 3. Yang ni harga dia 250 dulu pakcik jual. 250. Yang ini
Yang ini grinder juga 350 pasal ada bateri ni. Okey. Kemudian yang ini mesin saja 650. Combo kita boleh bincang. Combo ni dengan ni 700. Combo ni dengan ni 800. Dia saja pakcik bagi harga promosi sampai habis bulan Ramadan ni 550. Ini dah bunyi dah bunyi. Kita tengok ini masih kosong kan. Okey, matikan. Kita tekan 2 kali untuk blue. Kita tak nak tengok dia punya kualiti blue, itu dah banyak video pakcik dah tu. Nak tengok capability dosing cup ni untuk tahan ataupun jadi tempat untuk espresso. Turun. Nampak? Berapa tu? Alamak. Bateri habis pula. Bateri habis dah. Tak kena. Ya. Itu dah habis. Dah habis. Dia tak charge tadi, lambat. Kita charge dulu lah. Besok kita buat video lain. Pening. Tak apa saja nak beritahu, ini boleh untuk nak espresso dalam. Okey, ada mesin ni, kau dah komplit. Boleh bawa apa dipanggil tu, boleh bawa buat espresso di mana-mana. Tak ada masalah. Espresso mesti sedap. Alhamdulillah. Okey, saja dari pakcik. Kalau nak, boleh WhatsApp ataupun PM terpulang. Asal-asal boleh komunikasi, pakcik boleh layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, jatuh dah.